Mesin rumput galas ni aku dah guna lebih kurang 4 bulan dah. Selama aku guna mesin galas ni, aku tak pernah check pun dekat flexible shaft ni. Dalam flexible shaft ni, kita kena letak grease lah. Disebabkan aku tak pernah letak grease dekat shaft ni, laluan dalam untuk shaft untuk bergerak tu dah mula makan. So, mesin rumput ni dah mula ada rasa vibrate bila kita guna mesin rumput ni. Tangan kan jadi kebas, so tak selesa lah. Okey, hari ni aku nak tukar shaft ni. Aku beli dekat hardware je. Harga dia tak ada mahal mana pun, lebih kurang 20 lebih je. Untuk cabut shaft sebelah enjin ni, kita tarik je safety pin ni, kemudian kita cabut je. Untuk cabut yang sebelah handle ni pula, kita kena guna Allen key size 4mm untuk kita loosekan skru. Untuk siapa yang tak ada lagi ratchet set ni, aku syorkan hampa ada satu dekat rumah sebab sangat berguna guys. Harga memang murah. Boleh klik je link yang aku bagi, tengok berapa harga hampa dapat. Kalau kita tengok shaft ni memang nampak baru ni guys. Yalah, mesin rumput tak sampai setahun lagi. Tapi itulah, bila kita tak letak grease, dia akan cepat rosak. Sebelum pasang, make sure o-ring tu ada dekat sini. Dan untuk kita applykan grease dekat dalam ni, aku ada beli grease dekat Shopee juga guys. Link aku ada bagi juga dekat video ni. Jenis grease yang kita nak guna, mestilah grease tu boleh tahan suhu lebih daripada 150 darjah Celsius. Nak selamat, kita gunalah grease high temperature yang mana warna dia warna biru guys. Untuk apply pada shaft bahagian dalam ni, kita letak nipis-nipis je. Okey, siap. Untuk mesin rumput ni juga, aku nak tukar dia punya trimmer head. Aku nak guna trimmer head yang aku baru beli tu. Link aku ada bagi dekat video ni. Hampa check berapa harga hampa dapat. Aku dah siap tukar dia punya tali. Sebab tali o-ring tu dia bagi lebih kurang 1 meter je. So aku rasa tak cukup. Aku tukar siap-siap pada tali hijau ni. Sebelum aku nak mesin rumput ni, aku kena check minyak hitam dulu. Kalau dia punya minyak hitam tu dah terlampau hitam sangat, aku tuang dan aku tukar je yang baru. Kalau masih okey, kita guna dulu. Kemudian lepas ni baru kita tukar. Kepada yang masih mencari mesin rumput bajet macam aku pakai ni, boleh consider brand ni. Link ada dekat video ni. Dan kalau nak mesin rumput yang santai-santai, macam isteri aku gunakan ni, belilah mesin rumput straight shaft ni. Power dia pun cukup dan senang nak guna.